Kita bincang sikit tips nak hafal anion dengan cation. So untuk anion tu ingat ion yang bercas negatif. Jadi ion yang bercas negatif ni adalah bagi bukan logam lah. Okey, so cara nak ingat, Farah suka nak cuba baju ibu ori comel. Okey, Farah untuk Florida suka sulfat, ion sulfat, nak untuk ion nitrat, cuba untuk ion klorida, ion bromida, ion iodida, ion hidroksida dengan ion karbonat. Jadi kalau ikut ni anion ni ada dua saja yang bercas negatif 2. Okey, kita selesaikan yang dua negatif dulu. So karbonat dengan sulfat saja. Okey, karbonat dengan sulfat saja bercas negatif 2. So yang lain semua akan jadi negatif 1. So negatif. Ingat dalam kimia untuk 1 kita tak akan tulis nombor lah. Okey, jadi kita dapatlah ion klorida, ion sulfat, ion nitrat, klorida, ion bromida, ion iodida, ion hidroksida, ion karbonat. Okay, kita tengok pula cation. Okay, untuk cation sebenarnya kalau ikut kita dah hafal daripada tingkatan 3 lagi. Okay, kalau nak kahwin mesti ada Zamrud hitam Fir'aun supaya perkahwinan cukup agama. Okay, jadi majoriti bagi cation adalah logam, majoriti ya. Kecuali hidrogen, okay, bukan logam, so confirm hidrogen H+. Kalau awak ingat asid pun, kalau kita ceraikan H+, Cl-, kita ceraikan nampak positif ya. Okey. Kemudian untuk positif 3, okey, aluminium saja. Okey, jadi untuk positif 3 hanya aluminium. Kemudian ada 3, ingat 3 charge yang positif 1. Itu kalium, natrium dan juga kita punya argentum lah, ion argentum. So yang lain senang. Dah selesaikan mula-mula, kita selesaikan aluminium positif 3. Hint dia mesti ada 3 juga yang cation yang bercas positif 1. Kalium, ion natrium dengan ion argentum. Kemudian yang lain semua bercas positif 2. Okay, kita just bubuh 2 2 2 2 2. Okey, itu saja sebenarnya, nanti kita akan bincang lebih lanjut.